Oleh kerana itu kita kena mikir panjang sikit. Tambah-tambah kita adalah ketua. Kalau orang muda tahan sikit walaupun tak kena juga. Orang muda lawan perjuangan Islam tak kena juga. Tapi orang kata orang muda bahasa dia. Dan sepuluh orang muda belagu ayat, kita larang, dia belagu juga. Orang tua kata dia orang muda, dia tak kenal orang. Bila kita tua dah. Dan tak sung orang tua belagu ayat, tak sung. Tak sung dah ni. Orang tua minum agak sung kan. Tak sung orang tua judi tak sung. Orang tua ni hak sung patutnya pergi balas sung. Di masjid. Begitu juga orang tua ni hak sung patutnya sokong perjuangan Islam. Muka kita tua dah. Ni tua pun pikir dacing lagi tu penat sikit tuan-tuan. Tu kecik anak beranak tu sungguh. Dah ni. Jadi penat sikit. Tidak penat sikit lah, penat benar. Jadi oleh kerana itu hamba harap supaya kita boleh mikir lebih-lebih lagi. Hak jadi ketua parti Islam ni Tok Guru ni Aziz. Tok Guru ni kita kapur ni tak ada. Tok Guru ni ketua kita lah. Dan ni kita ada gapo jemaah Tok Guru. Dan ni ada masalah gapo kita orang kapur lagu tu lah. Goklon ni masalah jemaah Tok Guru tidak orang kapur orang mana pun jemaah Tok Guru. Tanya orang pandai apa jembok Tok Guru, tiba-tiba orang kapur nak lawan Tok Guru, tak pernah sabar. Tak pernah sabar, tambah-tambah orang sini. Ni orang kapur sini ni boleh sepatah lidah, ni ngaji Tok Guru yang berlakon. Boleh sepatah lidah, ngaji Tok Guru pondok. Cuba rakyat kamu Tok Guru pondok mana hak anu cuba rakyat. Saya cuba rakyat. Ni ikut sekitar kita. Mula ayah hamba. Dan ni, mula tak ayah Ali. Mula mana lagi? Mula Tok Zakaria. Mula Tok Haji Mukhtar. Habis kalau bila mula ni pah berlaku. Pergi jauh sikit mula Tok Guru ni. Pah lah ni. Hak pondok besar. Hak tidak mula lagi. Tok Guru Haji lah lupa tak apa. Pah berlaku. Kalau pah ni bagai Tok Guru ada mengajar kitab ni duk sokong apa kat pah ni. Kan? Sebab orang pah ni kena tindak lama dah tuan-tuan. Ibu bapa sokong pah ni tahulah baja ni. Orang pah ni tak boleh semua baja. Dia orang buat nyayang kat orang pah ni tuan-tuan. Siapa baja pun dia cok dacing. Tak saya orang pah ambil. Dia cok dacing. Cok lambai dacing. Ni cerita sungguh bukan nak kata tu. Siapa lani pun. Kerajaan negeri terpaksa untuk ke 4.5 juta. Beri subsidi baju padi kepada orang yang tidak diberi baju. Siapa lani pun. Walaupun ada Tok Ngulu PPS sesungguh hak juru. Kita tak kata tak juru. Hak juru dia beri. Dia tak cara faham. Kita ucap terima kasih lah hak lagu tu. Dan ni. Tapi nak ayaknya orang pah ni. Ramai UMNO mereka duk beli baju lama dah beli. Lepas tu baju cak dacing ke jual di sian. Jual di sian ni. Orang sini tahu dia wagi jemerai kat atas pula tu. Lepas tu barang-barang tu sesok tu kena dakwa belakang tu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tu yang sebut dalam Quran. Siapa dia tipu barang orang, sesok dia kena pikul barang hak dia tipu hari kiamat sesok. Jenuhlah pikul baju cak dacing terik ni. Dia moyak muka sungguh ni. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa-siapa dia tipu orang, tipu barang orang, dia akan pikul barang tu hari kiamat sesok. Jadi kita bila tahu perbuatan itu tak betul, kita tak payah duduklah dalam perjuangan yang tidak betul.